bukanlah bermakna orang yang menyumbangkan harta yang tak dia kasih tak ada pahala. Semuanya ada pahala, tapi pahala yang lebih ialah yang paling dia kasih. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan dari apa-apa yang kamu dermakan, yang kamu sumbangkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Menunjukkan bahawa semua yang kamu sumbangkan, yang kamu belanjakan, yang kamu sedekahkan, sama ada wajib ataupun sunat, diberi pahala oleh Allah. Sama ada yang sedikit, yang banyak, yang kamu sayang ataupun yang kamu tak sayang. Walaupun yang lebih afdal, yang paling kamu sayang, tetapi semua sumbangan yang kamu beri diberi pahala oleh Allah. Dihuraikan lagi oleh ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sesiapa yang beramal sebesar habuk yang halus daripada amal kebajikan, nescaya dia melihatnya. Dan sesiapa yang beramal walaupun sebesar habuk yang halus daripada kejahatan, dia akan melihatnya pada hari kiamat kelak. Maka amal kebajikan yang sedikit pun dia beri pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja amal yang banyak. Begitulah membelanjakan harta yang paling disayangi, dia beri pahala yang sempurna. Maka yang membelanjakan harta yang sedikit, yang tak sayang pun, dia beri pahala juga oleh Allah. Dan Allah tidak mensia-siakan kebajikan yang dibuat oleh orang-orang yang beriman. Seterusnya Allah berfirman,